Hai guys, sekarang ni pukul 12 pagi. Hari ni 17 Mei 2025, birthday Mama. So kita orang adik-beradik, kita orang berpakat untuk nak buat 52 hadiah untuk 52 tahun. Barang yang Mia punya saja. Orang buat macam seorang beli 17 barang balut hadiah, sebab besok Mia akan buat satu part tu Mama yang akan unboxing sendiri barang-barang dia macam tu. Firstly adalah barang yang sebenarnya Mia yang nak, tapi kalau belikan untuk Mama, so boleh pakai sekali. Semua ni bah benda-benda yang memang akan pakai. Abang, Tudung biar masuk kat YouTube. biarkan dia. Tudung sarung tu tu. Yang dari Angah. Oi, banyak. Nikah. 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 Oh, lempak. Biar masuk dalam YouTube ni. Wow, Another one dari Alung. Oh, ni untuk kasut. Selain aku stres dengan manusia, saya juga stres untuk membuka dunia. Sikit je dah siap. You rasa kan? Biasa sekarang ni pukul 12.31 pagi. Dan aku tengah cakap merepek. By the way, tadi Mia membalut semua hadiah ni. Tak tahu siapa ada. Mamika. Sayang ni. Hi guys, my name is Mika. Petang ni kita akan pergi sambut birthday Mama dekat Envy Sky Dining Abada Book. Kau Shi ni penat. Shi. Oh Shi. Oh Shi. Alah tidur. Terkangkang ha. Oh Shi ni. Oh Shi ni. Kita akan surprise Mama. Mama tak tahu pun kita nak pergi mana. And this is my outfit. Kita tengok. Wah, bawah sangat pula. This is my outfit. Kita orang ada 52 hadiah untuk Mama. Itu Mia akan buat 2 vlog lah. Satu unboxing hadiah, satu lagi celebrate birthday. Tudung lagi. Ada lagi surprise lagi. Lagi surprise-nya. Duduk. Akan ada another surprise. Okay. Duduk sini, tunggu. Apa lagi tu? Sebenarnya banyak-banyak ni semua untuk Mama. Ya Allah. Tak makan sikit, tak nampak. Bodoh ni. Hai. Lah waktu Mia dekat tempat belajar, semua barang-barang ni sampai kat rumah. Apa benda lah kau dibeli banyak-banyak. So sebenarnya semua ni sekejap, ada Alung punya lagi. Mama rasa Ya Allah. berapa barang-barang ni? Ya. Ada lagi. Banyaknya. Macam mana buka ni? Hadiah ni 30 hadiah. Salah. Hadiah ni semua ada 52 hadiah bersamaan umur Mama. Untuk Tunjuk, Mama tunjuk. Untuk support lutut ya. Dah kurang kuat. Ini untuk mobile phone holder ni untuk apa ni? Ni mesti untuk Umi buat video, buat konten. Untuk potong-potong Tapi sayur. Ma, melengkung ni Ma. Sampai-sampai melengkung ni. Oh dia lah. Oh dia ada juga bulu gigi. Tengok Mika, tolong buka Mika. Apa benda ni Mika?
Mia tolong buka untuk Umi kan, boleh tak? Banyak ni. Ya Allah. Ini stokin. Sekarang kan Mama nak pergi jogging. Tolong buka ni. Ni semua rasanya untuk barang-barang kat dapur. Ini Scrub punya. scrub badan. Scrub badan. Ni ada satu baru sampai tadi. Ni apa benda ni? Untuk letak apa ni? Shopping bag kot. Bukan, ni apa dekat luggage. Compartment luggage punya bag ni. Kata kan nak pergi travel. Ni untuk cuci lantai, mop lantai. Bukan mop ni. Ni sticky yang roll tu. Tapi yang panjang punya. Untuk buang bulu-bulu Mika kan Mika? Maggi pun ada ya guys. Maggi. Angga. Ni tudung ya guys. Mama kan nak tudung sarung. Okay, boleh lah buat pergi jogging. Oh ini pin, banyak-banyak pin. Oi bagus dah dia kasih pin. Oh ni apa ni? Ruang mandian seri bunga. Oh untuk ruang mandi untuk seri. Seri. Mak kau dah tak ada seri ke? Oh. Mi nak bagi Along lah. Dia mandi. Ini sepit plastik. Ni juga lah bawah. Dia boleh letak pin. Boleh letak pin. Boleh sudu. Ni? Sudu garam. Ini untuk sangkut-sangkut towel pun boleh. Towel kat disangkut dapur. dekat dapur. Sayang ni. Okey, ni plastik Cebok. untuk letak sampah. Sampah. Nanti Umi suruh dia lah yang tu lap-lap. Lap-lap. Tuangan yang bagi. Tuangan yang bagi. Oh, nanti Umi terangah lah lap-lap ni. Benda ni Mi, macam ni. Dia letak dekat macam ni. Ni pun bagi ni sebab kita nak try gak ni. Brush tudung. Ni nanti kalau Mika nak record Ada kan, juga Mi ni. selalu suruh letak try Ini ni. untuk tudung. Tudung bawal. Brush untuk tudung bawal. Calon punya. Terus kita nak guna kan nanti dia nak guna. Ya. Dia sebenarnya beli untuk dia guna juga sebenarnya. Bukan untuk Umi sepenuhnya ni. Ini kakak nak beli Ya. tapi rasa macam membazir. Anak-anak takut Umi beli. ni semua dah bikiat. Kalau Umi tak guna, kita yang guna. Ni lip gloss Anas pun ada. Nanti dia pun nak pakai ni. Dia nak pakai juga ni. Kan kat dapur punya kan dah terbakar ni. Kain dapur untuk buat lap-lap. Bagus. Ya Allah. Dia pandai untuk kegunaan dapur. Mama kan suka. Baguslah. Sebab dia perempuan kan, dia tahulah kegunaan untuk dapur. Tisu. Ni tisu-tisu kat dapur bagus sebab tisu ni pun dah nak habis. Dah habis dah. Bagus. Pandai dia orang ni, pandai. Boleh buat sejuk apa benda. Nasi. Ni dia takkan jatuh Okey. Boleh pakai ni. Ini sebenarnya untuk dia ni. Taklah. Kapet untuk kitchen. Okey. Dia dari Along pula, kita buka. Apa kata Along? Plastik Apa sampah. lagi? Oh, Yara. Wah, nak wangi. Kami tahu Yara. Ni. Apa ni? Ice cream. Apa? Sunscreen. Sunscreen. Umi tak payah beli dah. Ini tudung. Dan tudung. Bengkong. Murah rezeki anak-anak Umi ni. Amin. Panci pinggan. Sanggol. Crunchy. Tanggul. Mandi. Pagadan. Ada wangi ni tau. Sakura Kena guna. Wajib guna ni lah. Umi memang guna ni. Seelah dah tu. Ni retinol. Seperti aging mask ya. Ni paling besar ni. Apa benda besar ni. Apa ni? Senang nak travel nanti. Ini untuk shoes. Kasut. Tidur. Itu papan pemotong. Okey. Cutting board. Dengan Pengunting. sebab guna kat dapur tumpul. Ya. Kasih ya anak-anak Umi. Semoga Along, Anga, Mia murah rezeki. Amin. Oh, banyak barang
Banyak hadiah tahun ni, Mama. Banyak hadiah tahun ni. Alhamdulillah. Murah rezeki suami dan anak-anak Umi. Terima kasih suamiku yang tercinta. Dan terima kasih anak-anakku yang tersayang. Bye. Bye. Zara. Mama mesti nak tengok ucapan kat sini. Belum baca. Ini siapa? Ucapan lah. You suka tak hadiah Along? Semua suka. Siapanya happy birthday Mama cantik. Apa dia? Ayah apa dah? Hadiah yang baru. Dekat dapur dah terbakar. Ini sebab papan buat putih Umi tu dah boleh tukar dah. Ya, ya. Sebenarnya mandi bunga bau apa? Ada apa? Ini Tapi memang dia akan menaikkan seri ke? Tak tahu. Kan tu? Dia Lepas seri. tu kau jumpa kan? Selepas kau mandi Ya, bunga kan? Lepas mandi. lepas Angah bagi ni kan? Bagi mandi bunga. Oish. Along menjumpa. Oh. Jadi tahu korang try lah. Alu pun tak boleh marah banyak macam ni. Itulah kau rasa ini adalah pasal yang paling banyak yang kak pernah ada. Itulah untuk apa benda lah korang ni hari-hari sampai barang. Umi tiba-tiba ke ni? Cuba cari Mika mana? Ya, Tak pantang jumpa lah. kan? Mika! 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 Ha? Aduh, dia ni memang suka sibuk. Orang sibuk dia pun sibuk. Mama tak ada rasa macam ini hadiah aku ni, tak ada ke? Tak ada lah. Kau cakap untuk bidik kau lah. Mula aku cakap, aduh nak cakap apa lah. Mama tanya kenapa boleh bawa banyak ni untuk Kau renovate cakap bilik. untuk apa untuk bilik. Lepas tu Umi tengok macam itu itu macam tisu dapur. Umi kan bawa pergi tempat dia kot. Ada hadiahnya dan ini sampah. Itu sahaja video untuk hari. Ya Allah. Mama cakap dia kena prank. Yelah weekday kan. So ada kelas apa semua. Mereka kat tempat belajar. Pasal semua sampai dekat rumah banyak gila. Like yelah seorang beli 17 barang. So korang bayangkan lah berapa banyak parcel yang sampai. Kadang-kadang satu hari tu 6-7 parcel sampai. Sampai sekaligus and orang yang sama hantar. Mama macam apa benda lah korang ni beli kan. Macam banyak gila kan beli shopping apa semua kan. Takkanlah Mel nak cakap hadiah dia kan. Mel cakap lah tu untuk renovate bilik Mia. Rupanya dia tak syak apa-apa pun. Dia tak syak apa-apa pun tu hadiah dia ke apa ke. Lepas tu kalau korang nak tahu, selepas Mia balut barang-barang ni semua, Mel tak dekat sini tau. Mel tak dekat sofa ni, kat tepi ni. Mel ingatkan dia tak nampak. Rupanya pagi tadi dia tanya, barang yang kakak balut banyak tu siapa punya? Nak bagi siapa? So itulah apa-apa pun yang saya buat. Perancangan yang Mia terfikir nak buat ni, Mia rasa satu perancangan yang Mia rasa best. Adalah the best moment bila kita keluarkan duit sendiri. Kita spend duit kita untuk orang tersayang. Gitu. Jadi bukan barang yang mahal, tapi barang yang orang kata berguna lah. So macam Mama dah tak payah beli dah tisu dapur dia. Macam kita orang macam tolong restockkan barang-barang yang dia memang akan guna. So ini adalah the best decision ever yang Mia buat. Kalau korang rasa korang ada duit ke apa kan, korang tak beli banyak-banyak macam ni pun tak apa. Even korang beli satu barang pun, tapi benda tu berguna and orang yang korang bagi tu sangat-sangat happy, korang pun mesti akan rasa happy dia juga. Korang dapat rasa moment yang best. Korang doakan Mia terus rajin untuk buat vlog. Tak miss every week post video. Okay. Jangan lupa subscribe, like. Aku dah buat banyak-banyak video ni. Jangan lupa subscribe Like sekali. Kalau komen tu komen lah apa-apa. Tapi janganlah komen pelik-pelik sangat. Okay.